anak anda menghadap ayah anda. Silakan anakku duduk, Bang Segara. Terima kasih ayah anda. Anak ayahanda Bang Segara, ayahanda dan Datuk sudah putus bermesyuarat. Sebelum lagi anakku dimahkota memerintah negeri, eloklah anakku pergi belajar kepada Betara Guru di Gunung Mahaledang. Ingat anakku, kuat ketam kerana spirit, kuat manusia kerana ilmu. Apa kata anakku? Jikalau sudah titah perintah ayah anda, terjunjunglah di atas batu jemalah anak anda. Cuma anak anda mohon menyampaikan kabar ini kepada Adinda Seribania. Elok, pergilah jumpa kepada Adinda itu. Tengku Mendahara, siapkan perangkatan anak peta. Kita Tuanku Patik Junjung. Koleksi Nostalgia Zam. Taman puspa seri kemala, aneka bunga, indah permai menawan sukma, lenggang-lenggok bergaya, bagai nak darah jelita lemah gemalah, seirama putri menari sepantun dan sehati. Marilah kita menari bersenang-senang. Taman puspa seri kemala, aneka bunga, indah permai menawan sukma, lenggang-lenggok bergaya, bagai nak darah jelita lemah gemalah, seirama putri penari sepantun dan sehati. Marilah kita menari bersenang-senang hati. Taman puspa seri kemala, aneka bunga, indah permai menawan sukma, lenggang-lenggok bergaya, bagai nak darah jelita lemah gemalah, seirama putri penari sepantun dan sehati. Marilah kita menari bersenang-senang hati. Alangkah pilu hati Kekanda meninggalkan suara merdu sebagai bulu perindu ini. Mengapa Kekanda berkata demikian? Adinda sanggup menyanyikan untuk Kanda bila masa cukup. Adinda, ada perkara besar yang Kanda hendak bicarakan. Kekanda nampak macam orang memikul gunung. Apakah yang Kekanda runsingkan? Cakaplah. Kekanda terpaksa tinggalkan Adinda. Tinggalkan Adinda. Itulah yang Kanda rungsingkan. Hari ini bertanam jagung, hari esok bertanam serai. Hari ini kita sekampung, hari esok kita bercerai Adinda. Tetapi Adinda belum faham lagi. Janganlah Adinda rungsingkan benar-benar. Ayahanda memerintahkan Kekanda bersiap berangkat ke Gunung Ledang kerana menambahkan ilmu Kekanda. Bilakah Kekanda nak berangkat? Kalau tidak dilintangi aral, hari ini. Sebegitu lekas. Ambil batu asah parang untuk menebang kayu di hutan. Kekanda jauh di negeri orang. Adinda tinggal jangan dilupakan. Kekanda akan berangkat segera. Adinda takkan dilupakan.
Kanda mesti turut titah perintah ayahanda. Lebih-lebih kena menambah ilmu. Mari Adinda tolong Kanda berkemas-kemas. Silakan. Terima kasih kepada semua teman yang sudi memeriahkan channel saya, Zam Production. Jangan lupa untuk komen, like, share dan subscribe Zam Production channel. Jumpa lagi.